Aku tak takut. Disclaimer. Kandungan ini dibina berdasarkan fakta sebenar, penyataan mahkamah, laporan forensik dan sumber-sumber yang dipercayai. Setiap peristiwa yang dinyatakan dalam kandungan ini adalah berdasarkan maklumat yang telah dilaporkan dan direkodkan. Walaupun usaha terbaik telah dilakukan untuk memastikan ketepatan fakta, beberapa bahagian mungkin mengandungi unsur spekulasi atau teori yang dikemukakan oleh media, saksi dan pihak berkepentingan lain. Sebarang kenyataan yang menyentuh nama individu, organisasi atau institusi tertentu tidak berniat untuk memburukkan atau menyinggung mana-mana pihak. Kandungan ini tidak bertujuan untuk menghasut, menuduh atau mempengaruhi pandangan pembaca terhadap mana-mana individu yang disebutkan. Pembaca dinasihatkan untuk menilai kandungan ini dengan pemikiran kritis dan memahami bahawa sebarang pendapat atau andaian yang dibincangkan adalah sebahagian daripada naratif yang terbentuk berdasarkan bukti yang ada. Jika terdapat sebarang maklumat yang kurang tepat atau menyinggung, pihak berkaitan boleh mengemukakan penjelasan atau pembetulan melalui saluran yang bersesuaian. Semoga kandungan ini dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam mengenai kes ini dan menjadi pengajaran kepada masyarakat. 1. Pengenalan. Kisah ini bukan sekadar sebuah tragedi biasa. Ia adalah kisah tentang seorang penyanyi yang sedang meniti kemasyhuran, seorang pegawai polis yang dilanda cemburu dan sebuah kehilangan yang akhirnya membawa kepada pembongkaran sebuah pembunuhan kejam. Nama Sabiul Malik Syafi'i atau lebih dikenali sebagai A Long Spoon menjadi sebutan ramai sekitar penghujung tahun 90-an. Dengan lagu popularnya Rindu Serindu-Rindunya, beliau mencipta fenomena dalam industri muzik Malaysia. Namun, di sebalik kejayaannya, tiada siapa yang menyangka bahawa kehidupannya akan berakhir dalam keadaan tragis. Mayatnya ditemui dalam keadaan menyayat hati, dimasukkan ke dalam guni dan dibuang di tepi jalan. Siapakah A Long Spoon? Mengapa beliau dibunuh? Siapakah dalang di sebalik kehilangannya? Kes ini melibatkan seorang anggota polis bernama Mohamed Yaakob Demiati yang akhirnya didapati bersalah atas pertuduhan membunuh. Motif utama pembunuhan dikatakan berpunca daripada cemburu dan kemarahan apabila terdapat dakwaan bahawa A Long Spoon mempunyai hubungan sulit dengan isteri Yaakob iaitu Salina. Namun, sejauh manakah kebenaran dakwaan ini? Selain fakta kes, terdapat juga unsur paranormal yang dikaitkan dengan kematian A Long Spoon. Beberapa saksi mendakwa melihat kelibatnya selepas kematian, manakala keluarga mangsa turut mengalami kejadian aneh sepanjang tempoh pencarian mayatnya. Dalam kandungan ini, kita akan meneliti setiap aspek kes ini, dari latar belakang A Long Spoon, kronologi kehilangannya, siasatan polis, laporan forensik, perbicaraan di mahkamah, termasuk testimoni saksi dan hujahan pendakwaan serta pembelaan hinggalah kepada reaksi keluarga dan masyarakat. Kita juga akan mengupas spekulasi serta teori yang tersebar di media dan dalam kalangan orang awam. Kes ini bukan sahaja mencetuskan kesedihan di hati peminat, tetapi juga menjadi pengajaran tentang betapa cemburu, dendam dan salah faham boleh membawa kepada tragedi yang tidak terjangka. 2. Latar belakang A Long Spoon. 2. 1. Kehidupan awal Sabiul Malik Syafi'i atau lebih dikenali sebagai A Long Spoon dilahirkan pada tahun 1979 di Malaysia. Beliau dibesarkan dalam sebuah keluarga yang sederhana dan mempunyai minat yang mendalam terhadap muzik sejak kecil. Sejak zaman kanak-kanak, Along sudah menunjukkan bakat dalam nyanyian dan sering menyertai pertandingan lagu di sekolah serta majlis-majlis kenduri. Keluarganya sangat menyokong minatnya dalam bidang muzik dan ini memberi dorongan besar untuknya meneruskan kerjaya sebagai penyanyi. 2.2 permulaan kerjaya muzik. Along mula dikenali dalam industri muzik Malaysia selepas menyertai kumpulan Spoon, sebuah kumpulan pop yang cepat mencipta nama dalam era 90-an. Bakat vokalnya yang unik
dan kemampuannya menyampaikan lagu-lagu balada dengan penuh emosi menjadikan dirinya sebagai ikon baharu dalam dunia hiburan. Lagu Rindu Serindu-Rindunya yang diterbitkan pada tahun 1997 menjadi fenomena besar di Malaysia. Lagu ini bukan sahaja mendapat sambutan hangat di kalangan peminat muzik tempatan, malah sering dimainkan di radio dan menjadi siulan ramai. Namun, kejayaan ini juga membawa cabaran besar. Kehidupan seorang artis bukan sahaja glamour, tetapi juga penuh tekanan. Populariti Along mula menarik perhatian ramai, termasuk mereka yang mempunyai niat dan kehidupan peribadi. Menurut keluarga dan rakan-rakan terdekat, Along dikenali sebagai seorang yang peramah, merendah diri dan tidak sombong walaupun semakin dikenali ramai. Dia sering menghabiskan masa bersama keluarga dan tidak suka terlibat dalam kontroversi. 4. Hubungan terlarang. Spekulasi hubungan Along Spoon dan Salina. 4.1 dakwaan hubungan sulit. Sejak tragedi ini berlaku, pelbagai spekulasi telah timbul mengenai hubungan di antara Along Spoon dan Salina, isteri kepada Mohamed Yaakob Demiati. Ramai yang percaya bahawa hubungan mereka bukan sekadar perkenalan biasa, tetapi sesuatu yang lebih mendalam. Namun, penting untuk dinyatakan bahawa hubungan ini hanya spekulasi kerana tiada bukti kukuh yang dapat mengesahkannya. Walau bagaimanapun, desas-desus inilah yang dikatakan menjadi pemangkin kepada kemarahan Yaakob sehingga membawa kepada pembunuhan. 4.2 dakwaan Yaakob. Aku nampak kau dengan isteri aku. Menurut keterangan di mahkamah, ketika dalam perjalanan menaiki kereta bersama Along, Yaakob tiba-tiba mengajukan soalan yang penuh emosi. Yaakob, aku nak tanya kau satu benda. Kau ada hubungan dengan isteri aku ke? Along, tak ada, sumpah. Aku tak pernah buat benda macam tu. Yaakob, jangan tipu aku. Aku nampak kau dengan dia dalam kereta. Jangan buat aku hilang sabar. Dakwaan Yaakob ini menimbulkan tanda tanya besar. Benarkah dia pernah melihat Along dan Salina bersama? Atau adakah ini hanya satu imajinasi hasil daripada cemburu buta? 4.3 keterangan Salina, penafian atau kebenaran. Dalam perbicaraan, Salina menafikan bahawa dia mempunyai hubungan sulit dengan Along. Dia mendakwa bahawa Along hanyalah kenalan biasa dan mereka tidak pernah menjalinkan hubungan di luar batas perkahwinan. Namun, ada juga pihak yang mendakwa Salina sering berhubung dengan Along secara rahsia. Beberapa individu dalam industri hiburan menyebut bahawa mereka pernah melihat Salina menghadiri persembahan Spoon secara peribadi dan kerap berinteraksi dengan Along di belakang pentas. 4/4 rakan-rakan Along, apa kata mereka? Ketika isu hubungan ini timbul, beberapa rakan terdekat Along memberikan pandangan mereka. Seorang rakan artis, Along memang ramai peminat perempuan, tapi dia bukan jenis yang suka ambil isteri orang. Dia selalu cakap dia nak jaga nama baik dia. Seorang pemuzik yang pernah bekerja dengan Along. Saya tak pernah nampak Along dengan Salina dalam keadaan mencurigakan. Tapi kita tak tahu apa yang berlaku di belakang tabir. Adakah cemburu penyebab utama? Pihak pendakwaan berpendapat bahawa cemburu adalah motif utama dalam pembunuhan ini. Yaakob yang tidak dapat menerima kemungkinan isterinya berlaku curang, bertindak di luar kawalan sehingga mengorbankan nyawa Along. Namun, pihak pembelaan cuba menimbulkan keraguan dengan menyatakan bahawa 1. Yaakob tidak mempunyai bukti kukuh bahawa Along dan Salina benar-benar mempunyai hubungan sulit. 2. Tuduhan terhadap Along hanya berdasarkan andaian dan kemarahan emosi, tanpa saksi yang boleh mengesahkan perbuatan curang. 3. Yaakob mungkin dipengaruhi oleh tekanan kerja dan perasaan tidak stabil ketika melakukan pembunuhan. 4.6. Hubungan ini realiti atau fitnah. Sehingga hari ini, persoalan mengenai hubungan Along dan Salina masih kekal sebagai misteri. Adakah mereka benar-benar mempunyai hubungan yang melangkaui batas perkahwinan? Atau adakah ini hanya fitnah yang dicetuskan? Apa yang pasti, kepercayaan Yaakob bahawa isterinya curang telah membawa kepada tragedi yang meragut nyawa seorang bintang muda yang sedang bersinar di persada seni Malaysia.
5. Kronologi peristiwa sebelum pembunuhan. 5. 1 hari-hari terakhir Along Spoon. Hari-hari terakhir Along Spoon sebelum pembunuhannya penuh dengan misteri dan ketegangan yang tidak disedari ramai. Tiada siapa menyangka bahawa kehidupannya yang ceria dan sibuk dalam industri muzik akan berakhir secara tragis. Menurut rakan-rakan terdekatnya, Along tidak menunjukkan sebarang tanda kebimbangan atau ketakutan dalam tempoh sebelum kehilangannya. Namun, ada beberapa kejadian yang menimbulkan tanda tanya, panggilan telefon yang tidak dijawab, pertemuan yang ditangguhkan dan perubahan sikap yang sukar dijelaskan. 15,2 malam tragedi, perjalanan yang tidak kembali. Pada malam kejadian, Along dijemput oleh seorang lelaki yang tidak dikenali oleh keluarganya. Berdasarkan siasatan polis dan keterangan saksi, dia telah dibawa menaiki sebuah kereta yang dipandu oleh seorang pemandu yang juga menjadi saksi utama dalam kes ini. Di dalam kereta itu, Along berada di tempat duduk penumpang manakala Mohamed Yaakob Demyati duduk di sebelahnya. Perjalanan itu sepatutnya bersifat biasa, namun keadaan bertukar tegang apabila Yaakob mula menyoal Along mengenai hubungan dengan isterinya, Salina. 3 konfrontasi dalam kereta, dialog sebelum pembunuhan. Yaakob: aku nak tahu satu benda dan aku nak kau jawab dengan jujur. Along: apa dia? Yaakob: betul ke kau ada hubungan dengan isteri aku? Along: tak ada, aku tak pernah buat benda macam tu. Kau salah faham. Yaakob: jangan tipu aku. Aku nampak kau dengan dia dalam kereta. Kau ingat aku bodoh? Ketika ini, pemandu kereta mula berasa tidak selesa dengan ketegangan yang berlaku. Pemandu: encik, kita dalam kereta ni. Jangan buat benda bukan-bukan. Namun, Yaakob sudah dikuasai emosi. Dia mula menumbuk Along beberapa kali, menyebabkan penyanyi itu cuba mempertahankan diri. Keadaan semakin tidak terkawal sehingga Yaakob mengarahkan pemandu untuk menghentikan kereta di tepi jalan dengan alasan mahu membuang air kecil. 5,4 di tepi jalan saat akhir bersama. Apabila kereta berhenti, pemandu diarahkan untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Pemandu yang merasa serba salah akhirnya menurut perintah itu dan beredar. Namun, rasa tidak sedap hati menyelubungi dirinya. Setelah beberapa minit, pemandu itu memutuskan untuk berpatah balik ke lokasi di mana dia meninggalkan mereka. Sebaik tiba, dia hanya melihat Yaakob berdiri seorang diri. Pemandu bertanya, "Mana Along?" Yaakob hanya menjawab dengan tenang, "Dia dah pergi." 5,5 kehilangan yang membingungkan. Sejak malam itu, Along Spoon tidak pulang ke rumah. Keluarga dan rakan-rakannya mula panik dan membuat laporan polis tentang kehilangannya. Tiada petunjuk jelas ke mana dia pergi atau apa yang telah berlaku kepadanya. Namun, dalam diam, Yaakob sudah merancang sesuatu yang lebih kejam. 5,6 mayat ditemui, rahsia terbongkar. Beberapa hari selepas Along dilaporkan hilang, pihak polis akhirnya mendapat petunjuk apabila Yaakob sendiri membuat pengakuan yang mengejutkan. Mayat dia, saya isikan dalam guni, telah saya campakkan di tepi jalan dan saya setuju untuk tunjukkan tempat itu. Pengakuan ini membawa pasukan penyiasat ke sebuah kawasan terpencil di mana mayat Along Spoon akhirnya ditemui dalam keadaan yang menyayat hati, terikat dalam guni, dalam keadaan mereput dan berada dalam posisi jani. Kehilangan Along Spoon dan penipuan wang tebusan. Pada hari Along Spoon dilaporkan hilang, keluarganya tidak menyangka bahawa mereka akan melalui satu episod yang penuh dengan penderitaan dan kekeliruan. Kejadian ini bukan sahaja menyebabkan kehilangan seorang anak yang dikasihi, tetapi juga mengundang penipuan yang merugikan keluarga secara besar-besaran. 5,1 hari Along Spoon hilang. Pada hari kejadian, Along Spoon tidak pulang ke rumah seperti biasa. Keluarganya mula risau apabila panggilan telefon tidak berjawab dan usaha untuk menghubunginya gagal. Ibu Along: dia selalu balik tepat pada masanya. Bila telefon dia tidak dapat dihubungi, saya mula rasa tak sedap hati. Pada mulanya, mereka beranggapan bahawa Along mungkin sibuk dengan urusan kerja atau rakan-rakan.
Namun, apabila masa berlalu tanpa sebarang berita, kebimbangan semakin memuncak. 5.2 laporan polis dibuat. Setelah lebih 24 jam Along tidak pulang dan masih gagal dihubungi, keluarganya membuat laporan polis mengenai kehilangannya. Pegawai penyiasat. Kami menerima laporan daripada keluarga mengenai kehilangan Along Spoon. Siasatan segera dijalankan untuk menjejakinya. Pihak polis mula melakukan pencarian di beberapa lokasi yang dikaitkan dengan Along, termasuk tempat kerja dan rumah rakan-rakannya. Namun, tiada sebarang petunjuk jelas ditemui pada peringkat awal siasatan. 5.3 panggilan ransom dan ugutan. Ketika dalam keadaan terdesak mencari Along, keluarga menerima satu panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali. Individu itu mendakwa bahawa Along telah diculik dan mereka meminta wang tebusan sebanyak RM500,000 jika mahu Along dibebaskan. Pemanggil. Kami ada Along. Kalau mahu dia selamat, sediakan RM500,000. Jangan lapor polis. Kalau tidak, dia mati. Dalam keadaan panik dan penuh ketakutan, keluarga Along berusaha mencari jalan untuk mengumpulkan wang tersebut. Mereka percaya bahawa Along benar-benar berada dalam bahaya. 5.4 keluarga ditipu bomoh. Selain daripada panggilan ugutan, beberapa individu yang mengaku sebagai bomoh mendekati keluarga dan mendakwa mereka boleh menjejak lokasi Along menggunakan ilmu mistik. Dengan harapan untuk menemui anak mereka, keluarga Along sanggup membayar sejumlah wang kepada bomoh-bomoh ini. Seorang bomoh memberitahu, "Saya nampak Along masih hidup. Dia berada di sebuah tempat terpencil. Jika mahu saya bantu, ada mahar yang perlu dibayar untuk ritual." Dalam keadaan terdesak, keluarga sanggup membayar ribuan ringgit kepada beberapa bomoh yang memberikan pelbagai janji. Namun, selepas beberapa minggu berlalu tanpa sebarang hasil, mereka mula menyedari bahawa mereka telah diperdaya. Bapa Along, kami terlalu risau dan mudah percaya. Semua bomoh ini hanya mahu mengambil kesempatan atas kesedihan kami. 5.5 keluarga kerugian ratusan ribu ringgit. Akibat penipuan panggilan tebusan dan pembayaran kepada bomoh, keluarga Along kehilangan lebih RM300,000. Wang tersebut diperoleh daripada simpanan keluarga dan pinjaman daripada saudara mara yang mahu membantu dalam usaha mencari Along. Polis dimaklumkan mengenai kes penipuan ini, tetapi usaha untuk menjejaki pemanggil dan bomoh yang terlibat tidak membuahkan hasil. Pegawai penyiasat, kami cuba menjejaki mereka, tetapi mereka menggunakan nombor telefon dan identiti palsu. Malangnya, tiada sebarang tangkapan dapat dibuat. 5.6 kesedihan dan kekecewaan keluarga. Selepas menyedari bahawa Along telah dibunuh, keluarga bukan sahaja mengalami trauma akibat kehilangan anak mereka, tetapi juga menanggung beban kewangan akibat ditipu oleh penjenayah yang tidak berhati perut. Ibu Along, bukan sahaja kami kehilangan Along, kami juga kehilangan wang simpanan kami. Ini satu penderitaan yang berganda. Kejadian ini menjadi satu pengajaran kepada masyarakat kehilangan individu. Bab seterusnya akan merungkai bagaimana polis akhirnya berjaya membongkar misteri kehilangan Along Spoon dan menjejaki pembunuhnya. 6. Penemuan mayat dan bukti penting. Selepas berminggu-minggu tanpa sebarang petunjuk jelas, siasatan polis akhirnya membawa kepada satu penemuan tragis. Mayat Along Spoon dijumpai dalam keadaan yang mengerikan. 6.1 lokasi penemuan mayat. Pada tarikh yang ditetapkan dalam laporan polis, seorang individu yang tidak dikenali telah memberi maklumat kepada pihak berkuasa mengenai satu bau busuk yang kuat di kawasan semak berhampiran tepi jalan di Negeri Sembilan. Pegawai polis, kami menerima laporan mengenai bau yang mencurigakan di kawasan tersebut. Pasukan forensik segera dikerahkan untuk menyiasat. Setibanya di lokasi, polis menemui satu guni besar yang diikat rapat. Bau busuk semakin kuat apabila mereka menghampiri. Dengan berhati-hati, pihak forensik membuka ikatan guni tersebut dan mendapati satu mayat dalam keadaan berlipat seperti posisi janin di dalam rahim. 6.2 keadaan mayat ketika ditemui.
Mayat yang ditemui berada dalam keadaan reput teruk akibat pendedahan kepada cuaca panas dan kelembapan. Beberapa bahagian tubuh sudah mula mereput dan berair, menunjukkan bahawa mayat telah berada di lokasi tersebut untuk tempoh yang lama. Pakar forensik, mayat berada dalam keadaan dekomposisi tahap lanjutan. Berdasarkan keadaan tisu dan pembentukan gas dalam tubuh, kami anggarkan ia telah berada di sini sekurang-kurangnya 2 hingga 3 minggu. Selain itu, mayat juga berbau kuat akibat pembebasan gas akibat pereputan dalaman. Bahagian kulit mula terpisah daripada otot dan beberapa organ dalaman sudah mengalami autolisis, proses pemusnahan diri akibat enzim badan sendiri. 6.3 pakaian dan barang peribadi. Walaupun keadaan mayat sudah reput, pihak forensik masih dapat mengenal pasti beberapa pakaian dan barang peribadi yang dipakai oleh mangsa. Baju ti yang masih mempunyai kesan warna asal tetapi kotor dengan tanah dan cecair mayat. Seluar panjang yang koyak sedikit di bahagian lutut. Jam tangan yang sudah rosak akibat keadaan cuaca. Sebentuk cincin yang masih berada di jari tangan kiri mayat. Keluarga Along Spoon kemudian dipanggil untuk mengenal pasti barang-barang tersebut dan mereka mengesahkan bahawa itu adalah milik Along. Ibu Along menangis. Ya Allah, itu memang baju yang dia pakai pada hari terakhir sebelum dia hilang. 6.4 Bukti keganasan fizikal. Hasil pemeriksaan awal oleh pasukan forensik juga menemui tanda-tanda keganasan fizikal pada tubuh mayat. Kesan hentakan kuat di kepala, dipercayai akibat dipukul dengan objek tumpul. Leher yang patah menunjukkan kemungkinan mangsa telah dicekik dengan kuat atau kepalanya dipulas dengan kasar. Luka dalam di belakang kepala menunjukkan kemungkinan mangsa dipukul dari arah belakang. Beberapa tulang rusuk patah mungkin akibat hentakan atau tendangan kuat. Berdasarkan bukti ini, polis mula mengesyaki bahawa Along Spoon bukan sahaja telah dibunuh secara kejam, tetapi kemungkinan telah diseksa sebelum nyawanya melayang. 6.5 Pengesahan identiti mayat. Walaupun bukti fizikal menunjukkan bahawa mayat tersebut adalah Along Spoon, pihak berkuasa tetap menjalankan ujian DNA untuk mengesahkan identiti sebenar mayat itu. Sampel tulang dan gigi diambil untuk dibandingkan dengan DNA ahli keluarga terdekat. Selepas beberapa hari, keputusan ujian DNA mengukuhkan fakta bahawa mayat yang ditemui itu sememangnya Along Spoon. Pegawai forensik, kami mengesahkan melalui ujian DNA bahawa mayat ini ialah milik Mohd Azlong atau lebih dikenali sebagai Along Spoon. Kenyataan ini akhirnya mengakhiri segala spekulasi mengenai kehilangan Along, tetapi menambah kedukaan kepada keluarganya kerana kini mereka pasti bahawa Along telah mati dalam keadaan tragis. 6.6 Suspek utama mula dikenal pasti. Berikutan penemuan mayat, polis segera menjalankan siasatan lanjut bagi mencari siapa individu terakhir yang bersama Along sebelum dia hilang. Mereka meneliti rakaman kamera keselamatan dan mengambil keterangan daripada beberapa saksi. Dalam masa yang singkat, pihak polis mula mengesyaki seseorang yang berkemungkinan besar mempunyai kaitan dengan pembunuhan ini, Mohamed Yaakob, seorang anggota polis yang dikatakan cemburu terhadap Along kerana dakwaan hubungan sulit antara Along dan isterinya. Laporan forensik dan bedah siasat. Keadaan mayat dan tahap pembusukan 1. Pemeriksaan awal di lokasi kejadian. Setelah mayat ditemui di dalam guni yang diikat ketat, pasukan forensik segera menyedari kehadiran bau busuk yang sangat kuat, menandakan tahap pembusukan yang sudah lanjut. Kedudukan mayat dalam postur seperti janin menunjukkan ia telah dimasukkan ke dalam guni secara paksa. Disebabkan cuaca lembap di Malaysia, proses pembusukan menjadi lebih cepat, menyebabkan perut membengkak, kulit terkelupas dan organ dalaman mula mencair. Pakar patologi forensik. Sewaktu guni dibuka, kami mendapati mayat telah mengalami pembusukan teruk dengan perubahan warna, pembengkakan dan pencairan tisu. Tanda-tanda ini menunjukkan bahawa mangsa telah meninggal dunia kira-kira 2 hingga 3 minggu sebelum ditemui. Tahap-tahap pembusukan yang diperhatikan. Berdasarkan analisis forensik,
Mayat telah melalui beberapa tahap pembusukan seperti berikut. 2.1 tahap awal, sifar hingga 3 hari selepas kematian. Pembusukan bermula sejurus selepas kematian. Rigor mortis, kekejangan otot selepas mati, bermula dalam 12 hingga 24 jam, kekal selama 36 hingga 48 jam, kemudian hilang. Livor mortis, pengumpulan darah selepas mati, berlaku, tetapi sukar dikenal pasti kerana tahap pembusukan yang sudah lanjut. 2.2 tahap pembengkakan 4 hingga 7 hari selepas kematian, disebabkan aktiviti bakteria, gas seperti metana, hidrogen sulfida dan amonia terkumpul, menyebabkan perut dan wajah mangsa membengkak teruk. Lidah terkeluar sedikit akibat tekanan gas dalam badan. Warna kulit berubah menjadi hijau kehitaman akibat pemecahan hemoglobin dalam darah. 3.3 tahap pereputan aktif 8 hingga 14 hari selepas kematian. Organ dalaman mula mencair dan mengeluarkan cecair busuk. Kulit mengelupas dalam kepingan besar kerana strukturnya semakin lemah. Rambut mula gugur kerana folikel rambut tidak lagi berfungsi. Kehadiran belatung menunjukkan serangga telah mula mempercepatkan proses pereputan. Bau busuk semakin kuat akibat pelepasan gas seperti kadaverina dan putrescina. Tahap pembusukan lanjutan 15 hingga 21 hari selepas kematian. Tisu lembut hampir sepenuhnya reput. Hanya tinggal kulit yang mengering dan tulang yang mula terdedah. Jangkitan belatung telah mengurangkan berat badan mayat secara drastik. Mata telah hancur sepenuhnya, meninggalkan rongga kosong pada tengkorak. Sendi menjadi longgar, menyebabkan anggota badan kelihatan lebih fleksibel walaupun rigor mortis telah lama hilang. 3. Pemeriksaan kecederaan dan punca kematian. Walaupun mayat mengalami pembusukan teruk, pakar forensik berjaya mengenal pasti beberapa kecederaan yang berlaku sebelum kematian. Retakan teruk pada tengkorak dipercayai akibat hentakan kuat dengan objek tumpul di bahagian belakang kepala. Lebam pada beberapa bahagian badan menunjukkan kemungkinan mangsa telah dipukul sebelum mati. Tiada kesan luka tikaman atau tembakan menandakan kematian berpunca daripada trauma kepala yang mengakibatkan pendarahan dalaman teruk. Pakar forensik berdasarkan kecederaan pada tengkorak, mangsa dipercayai telah dipukul dengan objek keras, menyebabkan trauma yang membawa kepada kematian. Tahap pembusukan yang lanjut telah menyukarkan analisis mendalam terhadap kecederaan tisu lembut, tetapi bukti utama menunjukkan kematian disebabkan oleh hentakan kuat di kepala. Keempat, kesimpulan forensik bedah siasat menyimpulkan bahawa mangsa telah dipukul dengan objek keras, menyebabkan patah tengkorak dan pendarahan dalaman yang membawa kepada kematian serta-merta atau dalam tempoh yang singkat. Selepas kematian, mayat telah disumbat ke dalam guni dan dibiarkan mereput di lokasi terpencil. Keadaan mayat yang sudah membusuk teruk mengesahkan bahawa mangsa telah meninggal dunia lebih dari 2 minggu sebelum ditemui. Keputusan ini menjadi bukti utama dalam perbicaraan bagi mengaitkan suspek dengan pembunuhan. Siasatan polis membongkar pembunuhan Along Spoon. Sejak laporan kehilangan Along Spoon dibuat, pihak polis tidak mengambil masa lama untuk menyedari ada sesuatu yang tidak kena dalam kes ini. Kebiasaannya, kes kehilangan artis akan mendapat perhatian meluas, tetapi kes Along menjadi semakin pelik apabila keluarganya menerima panggilan misteri meminta wang tebusan. 1. Laporan kehilangan dan reaksi polis. Di Balai Polis Kajang, bapanya duduk di hadapan pegawai bertugas dengan wajah cemas. Pegawai polis, boleh ceritakan kepada kami bila kali terakhir Along dilihat? Hari tu dia keluar seperti biasa, tapi dah lebih sehari dia tak balik. Handphone pun tak dapat dihubungi. Pegawai polis, ada sesiapa yang tahu dia ke mana? Kami tak tahu, tapi kami dapat panggilan dari seseorang. Dia kata, Along diculik. Mereka nak duit tebusan RM500,000. Pegawai polis bertukar pandangan antara satu sama lain. Kes ini baru sahaja bertukar daripada kehilangan biasa kepada kemungkinan kes penculikan. Panggilan misteri dan wang tebusan. Panggilan pertama datang kira-kira 2 hari selepas Along hilang.
Suaranya garau, seakan menggunakan alat penyamar suara. Pemanggil misteri, anak kau ada dengan aku. Kalau kau nak dia selamat, sediakan RM500,000. Mana Along? Bagi aku cakap dengan dia. Pemanggil misteri, jangan banyak soal. Kalau lambat, kau takkan jumpa dia lagi. Dalam keadaan panik, keluarga Along mula mengumpul wang. Mereka malah mendapatkan bantuan seorang bomoh yang mendakwa boleh mengembalikan Along menggunakan ilmu ghaib. Namun, selepas menyerahkan lebih daripada RM300,000 kepada beberapa individu yang mendakwa tahu lokasi Along, mereka akhirnya menyedari mereka telah ditipu. Tiada tanda Along di mana-mana. Bomoh yang kononnya dapat melihat Along pun hilang tanpa jejak selepas menerima bayaran. Polis mula menyiasat kes ini dari dua sudut, kemungkinan penculikan sebenar atau penipuan yang memanipulasi keadaan kehilangan Along. 3. Bukti pertama, saksi pemandu kereta. Siasatan mula mendapat petunjuk baharu apabila seorang pemandu tampil memberi maklumat penting. Pemandu, saya yang hantar Along malam tu. Dalam kereta ada seorang lelaki lain juga. Pegawai polis, siapa lelaki itu? Pemandu, saya tak kenal sangat, tapi nampaknya mereka bergaduh dalam kereta. Pegawai polis, gaduh tentang apa? Pemandu, saya dengar lelaki tu tanya Along, kau ada hubungan dengan isteri aku ke? Lepas tu, dia mula pukul Along dalam kereta. Maklumat ini mengubah hala siasatan polis sepenuhnya. Sekarang, mereka tidak lagi menyiasat kes penculikan. Sebaliknya, mereka mencari lelaki yang terakhir bersama Along sebelum dia hilang. Keempat, menjejaki suspek utama polis mula menyusun semula kronologi kejadian. Mereka mengenal pasti anggota polis bernama Mohamed Yaakob sebagai individu yang kali terakhir dilihat bersama Along. Melalui rekod panggilan telefon, polis mendapati bahawa Yaakob pernah menghubungi Along beberapa kali sebelum kejadian. Mereka juga mendapatkan rakaman kamera litar tertutup CCTV di beberapa kawasan yang menunjukkan kenderaan suspek berada di lokasi tertentu pada malam kejadian. Akhirnya, selepas beberapa hari siasatan, polis mendapat bukti utama, keterangan pemandu dan lokasi terakhir telefon Along yang sepadan dengan pergerakan Yaakob. Pasukan khas segera dikerahkan untuk menangkap suspek di rumahnya. Pegawai polis, Encik Yaakob, kami ada waran untuk menangkap anda berhubung kehilangan Along Spoon. Yaakob, saya tak tahu apa-apa. Namun, setelah soal siasat intensif, Yaakob akhirnya mengaku bahawa dia bersama Along pada malam kejadian. Yaakob, saya cuma nak tanya dia tentang isteri saya tak berniat nak bunuh dia. Pengakuan ini membawa kepada pendedahan lebih besar bahawa Along Spoon bukan sahaja hilang tetapi dibunuh dan mayatnya telah dibuang di lokasi terpencil. 6. Penangkapan suspek. Setelah mayat Along Spoon ditemui, polis mempercepatkan siasatan bagi mengenal pasti dan menangkap suspek utama dalam kes pembunuhan ini. Bukti forensik dan keterangan saksi memainkan peranan penting dalam mengaitkan seorang individu dengan jenayah ini, Mohamed Yaakob, seorang anggota polis yang dikatakan mempunyai hubungan rapat dengan Along sebelum kejadian. Siasatan awal dan bukti awal. Selepas penemuan mayat, pasukan forensik segera mengumpul bukti dari lokasi pembuangan mayat. Antara bukti yang ditemui termasuk serpihan kain guni yang digunakan untuk membungkus mayat, yang kemudiannya didapati sepadan dengan kain yang terdapat di kediaman suspek. Keserasian tanah pada guni dengan tanah di lokasi rumah suspek. Rekod panggilan menunjukkan perbualan antara Along Spoon dan Yaakob sebelum kejadian. Ketika pihak polis meneliti hubungan antara suspek dan mangsa, maklumat mula muncul bahawa mereka saling mengenali dan terdapat spekulasi bahawa Along Spoon mempunyai hubungan dengan isteri suspek, Salina. Saksi utama, pemandu kereta. Polis mendapat petunjuk besar melalui seorang saksi penting, pemandu kereta yang membawa Along dan Yaakob pada malam kejadian. Dalam keterangannya kepada polis, saksi ini menceritakan insiden yang berlaku dalam kereta sebelum Along hilang. Pendakwa raya, apa yang berlaku dalam perjalanan tersebut? Saksi, dalam kereta, saya lihat Yaakob mula menyoal Along.
Dia bertanya, "Kau ada hubungan dengan bini aku, kan?" Suaranya tegang. Pendakwa raya, "Bagaimana reaksi Along?" Saksi, Along terkejut dan menafikan. Dia kata, "Tak, sumpah aku tak buat macam tu." Tapi Yaakob tak percaya. Dia makin marah, makin agresif. Pendakwa raya, "Apa yang berlaku selepas itu?" Saksi, "Saya nampak Yaakob mula menumbuk kepala Along berkali-kali. Saya cuba halang, tapi dia terlalu kuat. Saya cakap, 'Jangan buat macam ni bang, kita boleh bincang.' Tapi dia tak dengar." Saksi ini turut memberitahu bahawa Yaakob mengarahkannya untuk menghentikan kereta di lokasi terpencil dengan alasan mahu membuang air kecil. Namun, dia mengheret Along keluar dari kereta dan menyuruh pemandu itu pergi, meninggalkan mereka berdua. Penangkapan Yaakob. Selepas keterangan saksi ini dan bukti forensik menguatkan kes, polis menahan Yaakob di rumahnya pada 9 November 1999. Ketika ditahan, Yaakob kelihatan tenang dan tidak melawan. Namun, apabila disoal siasat, dia akhirnya mengaku membunuh Along Spoon akibat cemburu dan membawa polis ke lokasi dia membuang mayat. Pegawai penyiasat kamu ini, Yaakob, menunduk. "Saya cuma tak boleh terima dia." Perbicaraan kes pembunuhan Along Spoon. Analisis terperinci kes pembunuhan Sabiul Malik Syafi'i atau lebih dikenali sebagai Along Spoon bukan sahaja mengejutkan industri muzik Malaysia tetapi juga masyarakat umum. Proses perbicaraan yang panjang dan kompleks melibatkan pelbagai pihak termasuk pendakwa raya, peguam bela, saksi dan pihak berkuasa. Berikut adalah analisis terperinci mengenai perbicaraan tersebut berdasarkan maklumat yang tersedia. Penahanan dan pertuduhan awal 19 Januari 2000. Lance Corporal Mohamed Yaakob Demiati, seorang anggota polis, dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Seremban atas tuduhan membunuh Along Spoon. Kronologi perbicaraan 1. Mahkamah Tinggi Seremban, 10 April 2002. Pendakwaan mendakwa bahawa Mohamed Yaakob dengan sengaja membunuh Along Spoon pada 26 Disember 1999. Pembelaan, peguam bela berhujah bahawa tiada niat membunuh dan kejadian tersebut adalah tidak disengajakan. Keputusan, Mahkamah mendapati Mohamed Yaakob bersalah dan menjatuhkan hukuman mati. 2. Mahkamah Persekutuan, 2 November 2010. Rayuan, Mohamed Yaakob merayu terhadap sabitan dan hukuman mati. Keputusan, Mahkamah mengekalkan hukuman mati yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tinggi. 3. Mahkamah Persekutuan, 16 November 2023. Pindaan hukuman. Mahkamah meminda hukuman daripada penjara sepanjang hayat kepada pemenjara 33 tahun. Pembebasan dengan kelakuan baik dan pengiraan tempoh hukuman, Mohamed Yaakob dibebaskan pada hari yang sama. Kenyataan peguam dan reaksi keluarga mangsa peguam pembela, Che Muji Che Noh, menyatakan bahawa anak guamnya telah menjalani hukuman dengan baik dan layak dibebaskan selepas pindaan hukuman. Bapa Along Spoon enggan memberikan sebarang komen berhubung keputusan mahkamah meminda hukuman terhadap pembunuh anaknya. Keterangan saksi dan bukti maklumat terperinci mengenai keterangan saksi dan bukti yang dibentangkan semasa perbicaraan tidak didedahkan secara umum dalam sumber yang tersedia. Namun, laporan menyebut bahawa Along Spoon dilaporkan hilang selama 10 hari sebelum mayatnya ditemui dalam sekarung guni yang membawa kepada penahanan Mohamed Yaakob. Keluarga mangsa pembunuhan Along Spoon bukan sahaja menggemparkan dunia hiburan tetapi juga memberi tamparan hebat kepada keluarganya. Kehilangan seorang anak, adik dan abang yang disayangi dalam keadaan tragis menjadi satu luka yang sukar disembuhkan bagi mereka. Ibu bapa Along Spoon kesedihan dan trauma. Ibu bapa Along, terutama bapanya, Mohamed Darus, mengalami tekanan emosi yang amat dahsyat. Mereka bukan sahaja kehilangan anak lelaki kesayangan mereka, tetapi juga tertipu oleh penipuan wang tebusan palsu yang menyebabkan mereka kerugian ratusan ribu ringgit. Wartawan, Tuan, boleh kongsikan bagaimana perasaan Tuan setelah kehilangan Along? Menahan sebab, saya tak boleh lupa saat dia hilang. Kami tunggu dia balik.
Tapi yang pulang hanyalah jasadnya dalam keadaan yang menyedihkan. Saya masih ingat suara dia, ketawa dia, semuanya hilang dalam sekelip mata. Wartawan, bagaimana keluarga mendapat tahu tentang kehilangan Along? Malam tu Along keluar dan tak balik-balik. Kami cuba hubungi dia, tapi telefon dia dah tak dapat dihubungi. Pada mulanya, kami fikir dia sibuk, tapi rasa tak sedap hati semakin kuat. Tipu helah ransom palsu dan bomoh. Ketika Along masih belum ditemui, keluarga menerima panggilan daripada individu tidak dikenali yang mendakwa Along telah diculik dan meminta wang tebusan sebanyak RM500,000. Keluarga turut mendapatkan khidmat bomoh yang mendakwa mampu mengesan lokasi Along. Mereka mengeluarkan sejumlah besar wang untuk ritual dan upacara mencari Along, namun semuanya sia-sia. Kami habiskan hampir RM300,000. Mereka kata Along masih hidup, masih boleh diselamatkan. Tapi akhirnya, kami hanya dapat mayatnya. Polis kemudiannya mengesahkan bahawa panggilan tebusan itu adalah satu penipuan oleh individu yang mahu mengambil kesempatan ke atas kes ini. Malangnya, wang yang diberikan kepada pihak tersebut tidak dapat dikembalikan. Adik-beradik Along Spoon kehilangan yang meninggalkan luka. Adik kandung Along, Azlong, yang juga seorang penyanyi, amat terkesan dengan pemergian abangnya. Selepas Along meninggal dunia, Azlong cuba menghidupkan kembali nama kumpulan Spoon, namun beliau mengakui tidak dapat menggantikan aura dan suara Along. Azlong, saya cuba nyanyi lagu abang saya, tapi rasa tak sama. Saya rindu dia. Dulu dia yang ajar saya segalanya. Selain Azlong, ahli keluarga lain juga terkesan dengan kejadian ini. Mereka bukan sahaja kehilangan Along, tetapi juga berhadapan dengan spekulasi dan kontroversi mengenai hubungannya dengan isteri suspek Salina, impian Along Spoon yang tidak kesampaian. Menurut keluarga, Along sedang merancang untuk menghasilkan album baru sebelum kematiannya. Dia mempunyai impian besar dalam industri muzik dan mahu membantu keluarganya hidup lebih selesa. Namun, semuanya berakhir dengan tragedi. Mohamed Darus, Along selalu cakap, "Ayah, nanti Along nak buat rumah besar untuk keluarga." Tapi dia pergi dulu sebelum sempat tunaikan janji dia. Pembunuhan Along Spoon bukan sahaja meninggalkan kesan mendalam kepada peminatnya, tetapi lebih-lebih lagi kepada keluarganya yang terus meratapi kehilangan insan tersayang akibat satu perbuatan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Keluarga perpetrator pembunuhan Along Spoon bukan sahaja memberi kesan kepada keluarga mangsa, tetapi juga kepada keluarga pelaku, Mohamed Yaakob, seorang anggota polis berpangkat Lance Corporal. Keluarganya turut menerima kecaman hebat daripada masyarakat yang tidak dapat menerima tindakan kejam yang dilakukan oleh seorang pegawai polis terhadap seorang penyanyi terkenal. Isteri Mohamed Yaakob, Salina, dan kontroversi hubungan dengan mangsa. Salina, isteri kepada Mohamed Yaakob, menjadi tumpuan dalam kes ini kerana dikatakan mempunyai hubungan sulit dengan Along Spoon. Dakwaan ini menjadi spekulasi hangat tetapi tidak pernah dapat dibuktikan secara rasmi. Wartawan, Puan Salina, bagaimana perasaan Puan apabila nama Puan dikaitkan dalam kes ini? Salina, saya terkejut dan sedih. Saya tak sangka perkara ini boleh berlaku. Saya memang kenal Along, tapi kami hanya berkawan. Hubungan kami disalahertikan. Menurut beberapa saksi, Yaakob pernah menunjukkan rasa cemburu dan marah apabila melihat isterinya bersama Along di dalam sebuah kereta. Hal ini dikatakan menjadi punca utama pembunuhan tersebut. Namun, Salina menafikan dia mempunyai hubungan istimewa dengan Along. Salina, saya tak pernah ada hubungan dengan Along. Saya sayangkan suami saya, tapi saya tak pernah sangka dia sanggup lakukan perkara sebegini. Selepas suaminya ditangkap dan didakwa, Salina dilaporkan mengalami tekanan emosi yang teruk. Ada laporan mengatakan bahawa dia berpindah dari kawasan asalnya untuk mengelakkan kecaman masyarakat. Anak-anak Mohamed Yaakob, beban yang ditanggung. Mohamed Yaakob mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil ketika kejadian berlaku. Mereka menjadi mangsa keadaan, dihina dan dipandang serong oleh rakan-rakan serta jiran tetangga. Salah seorang ahli keluarga menyatakan, budak-budak tak bersalah
Tapi mereka juga yang menanggung akibat perbuatan bapa mereka. Ada yang ejek mereka, panggil anak pembunuh. Keadaan ini memberi kesan mendalam kepada anak-anaknya yang terpaksa hidup dalam bayangan jenayah yang dilakukan oleh bapa mereka. Ibu bapa Mohamed Yaakob antara kasih dan kekecewaan. Ibu bapa Mohamed Yaakob juga mengalami tekanan hebat apabila anak mereka ditangkap atas tuduhan membunuh. Mereka tidak menyangka bahawa anak mereka yang bertugas sebagai seorang polis akan terlibat dalam kes jenayah sebegini. Menurut jiran tetangga, ibu bapa Mohamed Yaakob jarang keluar rumah selepas anak mereka ditahan. Mereka malu dan sedih dengan apa yang telah berlaku. Seorang jiran menceritakan, mak ayah dia dulu bangga sangat anak jadi polis. Tapi bila dah jadi kes macam ni, mereka jadi pendiam, tak bercampur dengan orang. Sedih tengok keadaan mereka. Malah, ada ahli keluarga yang memutuskan hubungan dengan Mohamed Yaakob selepas dia disabitkan bersalah. Saudara Mohamed Yaakob, kami terkejut bila dengar berita ni. Dia seorang yang baik masa kecil. Tapi bila dah besar, entahlah, kami tak sangka dia boleh buat begini. Kesan sosial terhadap keluarga perpetrator. Selain dihina dan dipulaukan oleh masyarakat, keluarga Mohamed Yaakob juga mengalami kesulitan ekonomi selepas dia dipenjara. Sebagai seorang anggota polis, dia adalah pencari nafkah utama dalam keluarga. Seorang saudara rapat berkata, selepas dia masuk penjara, keluarga dia hilang punca pendapatan. Mereka terpaksa bergantung pada bantuan saudara mara. Isterinya, Salina, dilaporkan berpindah ke lokasi lain untuk memulakan hidup baru. Namun namanya terus dihantui oleh kes pembunuhan ini. Kesimpulannya, keluarga Mohamed Yaakob turut menerima tempias daripada jenayah yang dilakukannya. Walaupun mereka tidak bersalah, mereka terpaksa menanggung kesan psikologi, sosial dan kewangan akibat perbuatan seorang lelaki yang sepatutnya melindungi undang-undang tetapi akhirnya menjadi pembunuh. 9. Kebebasan Mohamed Yaakob dan reaksi keluarga mangsa. Pada 16 November 2023, selepas menjalani hukuman penjara selama 23 tahun, Mohamed Yaakob Demyati, bekas anggota polis yang disabitkan kesalahan membunuh penyanyi Along Spoon pada tahun 1999, telah dibebaskan dari penjara Kajang. Reaksi bapa mangsa. Memaafkan dengan hati terbuka Syafi'i Mohad Yusof, bapa kepada Allahyarham Along Spoon yang lebih mesra disapa sebagai Pak Engku, telah menunjukkan sikap yang luar biasa dalam menghadapi tragedi ini. Dalam satu wawancara, beliau menyatakan bahawa beliau telah lama memaafkan pembunuh anaknya dan menerima ketentuan ilahi. Saya sudah maafkan dia dari dulu lagi. Apa yang terjadi adalah ketentuan Allah. Pada awalnya saya rasa tidak boleh terima, tetapi itu kesilapan saya. Pak Engku menambah bahawa beliau tidak merasakan keperluan untuk bertemu dengan Mohamed Yaakob selepas pembebasannya, mungkin kerana luka di hatinya masih belum sembuh sepenuhnya. Tiada keperluan untuk saya berjumpa dengannya, hati saya sudah terluka. Pak Engku, reaksi ahli keluarga lain. Kesedihan yang berpanjangan. Walaupun Pak Engku telah memaafkan pembunuh anaknya, perasaan ahli keluarga lain mungkin berbeza. Namun, maklumat terperinci mengenai reaksi mereka tidak banyak didokumentasikan dalam sumber-sumber yang ada. Adalah wajar untuk mengandaikan bahawa setiap individu dalam keluarga tersebut menghadapi kesedihan dan kehilangan dengan cara mereka sendiri. Kehidupan Mohamed Yaakob. Selepas pembebasan. Selepas dibebaskan, Mohamed Yaakob memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tenang dan jauh dari perhatian umum. Tidak banyak maklumat tersedia mengenai keberadaannya atau aktiviti semasanya. Keputusan untuk menjauhkan diri mungkin didorong oleh keinginannya untuk memulakan lembaran baru dalam hidup selepas menjalani hukuman yang panjang. Kesimpulan, pembebasan Mohamed Yaakob menandakan berakhirnya satu episod tragis dalam industri muzik Malaysia. Sikap pemaaf yang ditunjukkan oleh Pak Engku mencerminkan kekuatan dan ketabahan anaknya dalam keadaan yang tragis. Walaupun luka di hati mungkin tidak akan sembuh sepenuhnya,
penerimaan dan keikhlasan beliau dalam memaafkan adalah contoh teladan bagi kita semua. Khabar angin dan kisah paranormal yang dikaitkan dengan kes Along Spoon. Walaupun tiada laporan rasmi mengenai kejadian paranormal yang berkaitan dengan kes ini, beberapa khabar angin dan cerita lisan telah tersebar dalam kalangan masyarakat. Kisah-kisah ini diceritakan dari mulut ke mulut. Ada yang mendakwa mengalami kejadian aneh selepas pembunuhan Along Spoon. 1. Suara nyanyian misteri di lokasi penemuan mayat. Selepas mayat Along Spoon ditemui dalam keadaan yang tragis, terdapat dakwaan bahawa penduduk berhampiran lokasi penemuan mayat mendengar suara nyanyian samar-samar pada waktu malam. Beberapa individu mendakwa bahawa suara itu seakan-akan menyanyikan lagu Rindu Serindu-Rindunya, lagu terkenal yang dipopularkan oleh Along Spoon sendiri. Saya tak tahu sama ada ia sekadar perasaan atau tidak, tetapi beberapa kali saya terdengar suara lelaki menyanyi dalam nada sayu di kawasan itu, terutama pada waktu senja. Pengakuan seorang penduduk yang enggan dikenali. Namun, tiada bukti kukuh untuk mengesahkan kejadian ini dan ia kekal sebagai cerita lisan yang diceritakan dalam kalangan masyarakat setempat. Kedua, kelibat bayang-bayang di rumah keluarga Along Spoon. Beberapa tahun selepas kejadian pembunuhan, terdapat khabar angin bahawa keluarga Along Spoon mengalami kejadian aneh di rumah mereka. Antara cerita yang paling sering diperkatakan adalah kemunculan bayang-bayang yang menyerupai susuk tubuh Along Spoon. Kadang-kadang, kami rasa seperti dia masih ada. Ada yang kata nampak kelibat seseorang berdiri di sudut rumah, tetapi bila diperiksa, tiada sesiapa. Khabar angin yang disebarkan oleh kenalan keluarga. Walaupun ada yang percaya ini hanyalah kesan psikologi akibat kehilangan tragis, cerita ini tetap menjadi buah mulut dalam kalangan peminat dan masyarakat setempat. 3. Mimpi dan gangguan yang dialami bekas rakan sekumpulan. Menurut beberapa cerita tidak rasmi, beberapa individu yang pernah rapat dengan Along Spoon mendakwa mengalami mimpi aneh selepas kematiannya. Mereka mendakwa melihat Along dalam keadaan tidak tenang dan seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu. Saya pernah bermimpi Along datang dan bertanya, "Kenapa aku jadi begini?" Mimpi itu berulang beberapa kali dan ia membuatkan saya rasa tidak tenang. Cerita yang dikongsi oleh seorang individu dalam forum perbincangan online. Walaupun mimpi boleh dijelaskan secara psikologi sebagai kesan trauma, cerita-cerita ini terus disebarkan sebagai satu tanda bahawa roh Along Spoon mungkin masih terperangkap. Perkara aneh berlaku kepada individu yang terlibat dengan kes ini. Satu lagi cerita yang sering diperkatakan adalah kononnya beberapa individu yang terlibat dalam kes ini mengalami kejadian ganjil. Ada yang mendakwa mengalami gangguan kesihatan secara tiba-tiba, mimpi buruk berterusan atau kejadian aneh seperti bunyi pelik di rumah mereka. Saya tidak mahu percaya pada perkara mistik, tetapi selepas kes ini, ada beberapa perkara yang berlaku yang saya sendiri tidak dapat jelaskan. Individu yang tidak mahu dikenali. Bagaimanapun, tiada bukti kukuh yang dapat mengaitkan kejadian ini dengan unsur paranormal dan ia kekal sebagai cerita yang tidak dapat dipastikan kesahihannya. Kesimpulan, walaupun tiada laporan rasmi atau bukti saintifik mengenai aktiviti paranormal berkaitan dengan kes pembunuhan Along Spoon, kisah-kisah seperti ini sering muncul dalam kes-kes tragis yang meninggalkan impak besar kepada masyarakat. Sama ada benar atau sekadar cerita khabar angin, ia mencerminkan bagaimana kehilangan seseorang secara tragis boleh memberi kesan mendalam kepada mereka yang mengenalinya. Al-Fatihah buat arwah Sabiul Malik Syafi.